Ayah. So mileage dah 10,225. Dah 10,000 dah dalam 5 bulan. Lampu check engine menyala sebab aku tekan exhaust. Ayah. Ayah. Uish, banyak makanan. Ada buah sekali. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai motosikal SYM ADS-TG 400 yang aku bawa ni. Jadi kepada yang baru menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan juga button loceng untuk notification. Okay guys, so setelah 5 bulan aku pakai motor ni dan mileage dah 10,000 10,200. So aku rasa aku boleh buat review lah setelah 10,000 aku pakai motor ni, macam mana feel dia. Dan untuk pengetahuan korang, aku memang pakai motor ni daily lah. Mana untuk aku pergi kerja, aku pergi event ke apa, memang aku akan pakai motor ni lah. Aku ada je motor lain, tapi sebab aku nak dapatkan 10,000 ni, so sepanjang 10,000 tu memang aku tak pakai motor lain. Sebab aku nak dapatkan feel betul-betul bawa motor ni. Dia punya feel dia, dia punya pro and con lah orang kata. Jadi 10,000, apa yang aku boleh katakan, memang aku berpuas hati lah dengan motor ni. Setakat ni tak ada apa-apa masalah, kecuali inilah, bila kau tukar exhaust, check engine akan menyala lah. Sebab dia punya sensor back pressure dia tu, dia detect sebab kita tukar exhaust lah. So itu pun tak ada masalah. Kalau aku menyampah sangat, aku tukar je exhaust standard balik, lepas tu reset je lah dia punya error tu. So daripada segi tunggangan, memang motor ni bagi aku suka lah. Sebab memang kedudukan dia santai, upright. Duduk pun memang tegak. Dengan handle dia ni tak terlampau mengepak sangat. Lepas tu dia tak terlampau jauh ke depan. Untuk menyelit pun macam ni, tengah jam-jam macam ni, menyelit pun setakat ni tak ada masalah lah. Dan selalunya motor ni tak selit masuk macam ni, tak ada masalah. Dia punya power pun aku memang just nice. Untuk 400cc, power lebih kurang 36 HP macam tu. Torque dia dalam 38-40 kot silap. Untuk bawa harian bagi aku memang tak ada masalah. Walaupun berat motor ni 213 kilo kan, so far untuk handling motor ni memang tak ada masalah. Cumanya bila dia dalam keadaan pegun lah, mana bila dia berhenti tu, dia stop tu, untuk menggerakkan memang agak terasa berat sikit lah. Tapi bila dah bawa ni tak ada masalah. Dan untuk aku yang berketinggian 168 cm ni, kaki aku tak adalah, tak jejak. Dia tak adalah terapung orang kata. Masih lagi boleh jejakkan kaki kiri dan kanan, cuma menjengkit lah. Kalau nak jejak habis sebelah kaki lah aku boleh. So still tak ada masalah selagi kaki tu dia boleh jejak ke tanah, dia tak terapung tu. Untuk handle motor ni tak ada masalah. Macam ni, aku boleh flat foot sebelah kaki. Kalau sebelah kaki lagi kat atas foot peg ni lah. Panas cuaca sekarang ni. Tapi itulah, panas-panas tak tahu tiba hujan je. Ini pun dah nampak gelap dah. Dia punya awan ni, silap petang ni hujan lagi ni. Ush, GT36 GR GT86. So barang yang aku dah tukar pun dekat motor ni tak adalah banyak pun. Apa yang aku tukar adalah dia punya windshield ni. Aku dah modi sikit. Aku beli windshield yang nampak flat sikit. Lepas tu aku potong. Boleh tengok video aku buka windshield ni. Lepas tu side mirror lah. Side mirror ni biasalah, nak yang cantik sikit kan. Tapi kalau boleh cari yang mahal sikit lah, macam aku punya ni dalam 20 lebih je aku tukar side mirror ni. Dia agak bergegar, so tak berapa jelas bila motor ni bergerak. Dan lepas tu aku tukar aku punya brake lever ni. Brake lever yang ada ni, ada button untuk lock brake. So kiranya dia ada handbrake lah. So untuk parking tu lebih selamat. Dan yang lain yang aku tukar apa lagi, exhaust. Itu je lah. Tak ada apa pun aku buat dekat motor ni. Yang lain-lain masih standard. Bahagian enjin, puli semua masih standard lagi.
Aku tak ada planning lagi. Dan untuk 10,000 ni mungkin aku akan buat servis. Servis lah. Untuk 10,000 ni selalunya orang akan buat, uish, ada Gojira. 10,000 ni selalunya akan servis dia punya CVT lah. Sebab kalau ikutkan dia punya manual, untuk tukar belting ni dalam 20,000. Tapi ada juga yang 19,000 macam tu, belting dah putus. Ini geng-geng kaki kelajuan kan. So 10,000 ni aku akan buat servis. Mungkin lajak sikit aku buat 11 macam tu kot. 11,000 tu aku servis CVT. Untuk kos servis motor ni bagi aku dia decent lah. Tak adalah mahal dan tak adalah murah. Sebab motor ni servis dia pakai 2 botol minyak hitam. Sebenarnya dia kena pakai 2.1 macam tu, lebih kurang 21.2. So aku pakai je 2 botol. Kalau korang memang jalan jauh, kena pastikan betul-betul cukup lah. Dan aku pakai 2 botol dan oil filter. Oil filter dia harga dalam 40 lebih macam tu, 48 tak silap, 46. Dan minyak hitam selalunya kalau full static tu dalam 60 lebih, 70 lebih. So total hari tu kalau aku servis pun minyak hitam dan juga oil filter kos dalam 160 macam tu kot. Tak adalah mahal sangat. So kalau sebulan sekali ke kan, kalau siapa yang memang ride hari-hari, mileage dalam 3,000, 4,000, boleh lah tukar. Macam aku pun aku akan buat mileage sekitar dalam 2-3 ribu, maksimum pun 4,000 lah aku akan servis. So tak adalah aku lajak sampai 5,000 macam tu. Uish, kereta dahsyat-dahsyat lah hari ni. Untuk kos dia punya rantai mungkin akan sedikit mahal. Rantai pun dah 10,000 ni aku dah kena start jaga-jaga. Mungkin dia boleh bertahan sehingga 20,000 kalau aku rajin cuci, lube, ataupun 15,000 lah. So untuk rantai dan sprocket ni, rantai harga biasalah. Untuk 520 punya saiz biasanya dalam 200 lebih ke 300 lebih macam tu lah, gantung kepada jenama dan juga jenis lah, O-ring ke S-ring ke apa jadah semua tu. Dan untuk sprocket dia sedikit mahal juga. Untuk sprocket depan je tak silap aku dalam 200 lebih. Sprocket belakang ada yang dah tukar, dia pakai sprocket daripada motor Honda CB500X. Tapi 2019 ke atas punya. So harga dia pun tak silap aku dia lebih murah daripada sprocket original SYM ni. So mungkin kena gedebuk sprocket rantai dalam 6 ke 700 macam tu kot. Untuk kos rantai dan sprocket. Dan untuk 20,000 nanti nak kena tukar belting. So kos belting pun mungkin dalam 300 ke 400 macam tu. Biasalah bila dah pakai motor besar ni kan, lagi-lagi skuter, memang kos dia agak tinggi berbanding dengan kalau korang pakai kapcai. Dia tak boleh samakan lah dengan motor-motor kapcai ni. Macam kalau pakai motor besar ni, bagi aku harga tu normal lah. Lagi-lagi yang pakai 250, biasanya diorang pun faham. Sebab rantai sprocket pun dalam 300-400. Lepas tu dia punya motor pun bila mileage dah dalam 20,000 macam tu, dah kena buat VC. Dan ni pun kena buat juga VC kan. So biasalah untuk kos-kos ni bagi aku normal lah untuk motosikal yang CC besar ni. Kalau tak mampu nak menjaga, kalau rasa duit tu cukup-cukup je untuk bayar motor, better cari yang bawah sikit lah. Kalau kata 400cc ni mampu nak bayar bulan-bulan, tapi tiap-tiap bulan tu kau kena menabung tak untuk dia punya maintenance. Macam tu lah. Macam aku pun macam tayar, itu aku pun baru tukar tayar dekat 700 tayar depan belakang. Itu pun sebab aku pakai tayar Pirelli Rosso scooter lah. So harga dia dalam 660 macam tu. So aku pun lepas ni, mungkin lepas aku servis CVT apa semua, aku sidai lah motor ni sebab dah 10,000. Aku rasa aku dah cukup faham karakter motor ni. Memang bagi aku tak mengecewakan lah. Dan aku tak rasa menyesal lah beli. Tapi kalau yang mana jiwa kelajuan, pandai-pandai lah nak modi kan. Ada yang cat roller lah, korek puli kan. Biasalah, manusia ni memang tak pernah puas.
So sebab next aku akan siapkan projek motor aku yang terbengkalai. FZ aku tu aku nak restore balik. Lepas tu aku punya R25 custom tu pun tu hari aku accident, dah dekat setahun lebih motor tu sadai. So itu pun aku nak restore balik. And so itulah dia sedikit sebanyak apa yang aku boleh kongsikan mengenai motor ni. Jadi kalau korang nak beli motor ni, aku rasa memang berbaloi lah bagi aku lah dengan harga dia. Kalau nak comparekan dengan dia punya CC dia, untuk range CC yang bawah 400cc ni, aku rasa untuk aku ini yang paling aku suka lah. Dengan sistem monoshock dia, memang tak dapat lah dekat motor lain. Dia punya kompartmen bawah seat pun bagi aku agak besar untuk motor yang enjin tengah lah. Alright, so aku rasa sampai sini sajalah kot untuk video kali ni. Jadi kalau korang ada sebarang komen, korang nak tanya apa-apa pasal motor ni, aku akan cuba jawab lah. Yang mana aku mampu, aku akan jawab komen korang. Dan yang mana aku terlepas pandang tu, bolehlah komen lagi sekali, takut aku tak perasan. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. So seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum.